Bandung mana lagi sate Batu Pahat tu. Betul. Tapi ada di antara anda yang masih lagi tak tahu. Rasa macam tanya-tanya, mana restoran ni Dan kita sekarang ni ada seorang yang Arif boleh menjawab pertanyaan kita ni, Din. Batu Pahat sendiri. Iaitu Abang Rasman. Dan dia merupakan juga salah seorang peserta yang akan berkarok sekejap lagi. Bang nak tanya bang, bagi tahu betul-betul sebenarnya lokasi restoran di Bandung mana lagi dan sate ni dekat mana ni? Okey, sebenarnya lokasi sebenarnya bila orang akan tanya Jengkuan Batu Pahat, baru orang tahu. Jengkuan Batu Pahat. Jengkuan Batu Pahat. Wah. Kalau kita sebut makanan di Bandung ataupun sate, orang tak tahu restoran mana. Oh, jadi orang cakap dekat Jengkuan. Abang dah biasa makan sini Biasa juga. Sebab tu senang nak direct orang. Dekat tepi ni apa bang? Laut ke sungai ni? Itu laut. Laut? Ui, dekat dengan laut ada restoran juga. Okey bang, sebelum abang naik kereta sekejap lagi, sikit lah nak test suara abang. Boleh? Boleh. Okey, 1, 2, 3, go. Adakah ini dugaan semata untuk aku pelajari? Wah, okey, simpan suara bang, relax sekejap lagi baru kita nyanyi sebenarnya, okey? Buat yang lain kalau tengah dengar radio rasa tercabar, rasa nak testing suara juga, boleh telefon 0377108822. Ayo kita menghibur terus bersama dengan Rosa. Menunggu 3 FM.